So kita dah sampai ke Sungai Petani, dekat rumah pemenang ni. So laptop dah ada, beg dah ada. Aku nak bagi salam sekejap kat pemenang ni. Harap-harap ni betul lah rumah dia. Jom. Kita nak pergi bagi salam. Assalamualaikum semua. Minggu ni Cap nak tunjuk satu benda best kat korang. Tengok apa benda ni. Ini hadiah Dream Away daripada Headway. So minggu ni kita akan bagi hadiah ni direct delivery dekat pemenang Dream Away Headway contest yang paling latest. So jom follow Cap hari ni. Kita nak buat straight delivery. Aku sekarang dekat Light Hotel Penang. So kita nak ke Sungai Petani untuk bagi hadiah. Dalam sejam nak travel ke Sungai Petani. Kita nak naik kereta elektrik hari ni. So jom teman Cap perjalanan untuk serah deliver kali ni. Let's go. Okay, so kita nak ke Sungai Petani. Kereta ni dia tak boleh pakai CarPlay tau. So kita kena search sendiri. Sungai, ni Sungai Petani. So Sungai Petani ni tak jauh pun. Dia dalam lebih kurang 43 minit lah. So sekarang bateri kereta ni dalam 58%. So estimate nak sampai nanti dalam lebih kurang 51% je. So ada lebih kurang 7% je consume. 43 minit, 10.30 akan sampai. So jom teman Cap. Sambil-sambil tu kita akan borak website terbaru Cap Nova dan apa kita punya track record so far. Let's go. So kita dah sampai ke Sungai Petani, dekat rumah pemenang ni. So laptop dah ada, beg dah ada. Aku nak bagi salam sekejap kat pemenang ni. Harap-harap ni betul lah rumah dia. Jom. Kita nak pergi bagi salam. Harap-harap dia ada lah. Jom kita bagi salam. Assalamualaikum. Ada. Ni rumah Encik Faizal Ya, saya. Oh Faizal. Betul lah. Encik Faizal yang saya kontak dia tu kan, pasal Dream Away kan. Ya. So ni lah laptop awak. Dalam ni ada laptop, ada nanti awak unboxing sendiri lah laptop ni. Ada beg apa semua kan. Pasal saya nak cepat. Saya nak pergi explore Penang lah lepas ni. Okey. So ni lah. Okey. Terima kasih Encik Faizal kerana join contest Dream Away. Okey, terima kasih Encik Zak. Okey. So kita baru je selesai serahkan laptop pemenang Dream Away contest kepada pemenang dia. Cap datang sendiri ke Sungai Petani ni semata-mata nak serahkan hadiah Dream Away ni kepada tadi Encik Faizal kita, pemenang Dream Away. Kalau korang nak tahu apa itu Dream Away contest ni, dia sebenarnya datang daripada FBS sebenarnya dulu. Macam korang tahu, owner Headway ni kan adalah ex-CEO FBS. So dia bawa culture ataupun kontes-kontes charity yang macam ni, yang bukan kena depo, bukan kena trade ke apa. Dia memang just like korang just pergi ke Facebook ataupun Instagram Headway, cari post pasal kontes tu dan komen kat situ. Gitu je, buta-buta dapat. Dah tak pasal-pasal aku nak kena ke Sungai Petani ni. Korang tengok ni, kau ingat Tesla tak boleh detect ke motor, nampak? Berapa banyak motor ni? 1, 2, 3, 4. Betul tak? 1, 2, 3, 4. Alright. Lepas ni kita akan ke satu tempat tu untuk kita study berkenaan kandartologi. Jom kita tengok. Aku dah roger orang ketua kawasan Sungai Petani ni, yang kita nak cuba the best of the best kandartologi dekat Sungai Petani ni. Jom, mari luncur. Beratur bye. Husin. Mari kita review kedai ni dulu. Tengok okey ke tak. Agak-agak lama nak dapat. Jom lah. Nanti aku tunjuk kau lauk apa aku makan. Tengok tempat dia, tengok dia. Ni apa kita makan ni? Tu dia punya tulisan di Husin ni hilang. Ni Husin hilang. Aku ambil apa? Ayam bawang, ayam goreng, telur sotong, telur, sayur, sambal. Kita try sambal dulu. Sambal dia pedas. Ayam. Ayam dia macam minyak sikit. Cuba sikit. Ayam dia macam minyak sikit. Tak garing. Ni boleh lah. Dia rasa kuah dia tak. Ni kuah campur kau ambil ni. Kuah dia manis-manis. Manis-manis sedap. Okay, luncur. So tadi kita dah hantar laptop dekat pemenang. Kita pergi bantai kandartologi tadi. Sepusing SP. Patah balik Light Hotel. Tengok bateri berapa. 30%. Jom kita charge. Lepas tu korang kena ikut aku untuk balik ke KL esok. Konten ni panjang sikit. So let's charge first. Okay. Nanti bila kita dah bayar dalam apps, dia akan bertukar warna hijau. Jom.
So mana-mana yang rasa belum berjaya dah menang apa-apa kontes daripada Headway lagi, korang jangan risau sebab sekarang ni ni baru je launching Headway World Cup 2026. Jom kita tengok apa prize pool dia. Okay, so prize pool dia adalah tempat pertama dapat Hisense Pro Laser Projector. Ini mahal ni, ini berbelas ribu ringgit ni. Second place ada dapat MacBook Pro, third place dapat iPhone 17 Pro Max, tempat kelima keenam boleh dapat PlayStation 5 Pro, Nintendo Switch. Ini yang kena lawan lah, yang cap study kan. Kita kena create satu football team, okay, menggunakan koin-koin yang kita dapat daripada kita trade. Yang kita trade inilah ini. 0.1 lot dapat satu tiket untuk join raffle. 0.01 lot dapat 2 coin untuk kita beli player. So sekarang ni ada 2 tournament lah dalam satu kontes. Ada kontes dan juga ada raffle, ada lucky draw. Yang bawah ni lucky draw lah. Ini biasa-biasalah. Kumpul tiket kan. Ada PlayStation 5, ada 3 hadiah. FC26 ada, ini game FC26 ada 50 $5 ada 3,000. Dapat bola lagi. Ini 1 gram gold FIFA. Ni 15 hadiah. MetaQuest ni macam VR punya yang spek tu kan. So ada banyak lah. Ini raffle untuk 3,000 pemenang. Tapi yang ni, yang tempat pertama sampai tempat ke 10 ni, ini kena lawan lah. Jom kita tengok macam mana kita nak join. Macam Cat sekarang total ada 940 coin. So kita kena beli player lah. Beli player, kena set up team. So kalau kita tengok dekat sini dah ada leaderboard dia lah. Tempat pertama sekarang daripada Shirian. Ni ada team value dia 1,000. So kalau tak ada siapa-siapa lawan dia, nanti dia dapat tempat pertama lah. Ini team value dia 600, team value 500. Ini cap dia lawan ni. Kita lawan, kita kena beli player lah. Tapi jom kita tengok cap tak nak beli lagi. Kita tengok player yang mana yang sesuai untuk dibeli. Level 2 dah ada level 3. Dia kena unlock untuk beli macam apa, Vitinha kena unlock. Tak boleh. Kalau nak beli kena to buy this trade more and upgrade to level 2. Kena upgrade ke level 2 pula. Macam mana nak upgrade ke level 2? Kita kena trade banyak sikit. Lepas ni kita kena menekan-nekan sikit. Ini yang kontes terbaru lah. So kalau siapa-siapa nak join, korang boleh join sekarang. And make sure kena tekan join. Kalau tak, nanti tak dapat masuk raffle tu. Alright. So jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Salut.